Hai, Assalamualaikum. Kali ini Cik Anis ke utara tanah air, ke Gurun Kedah meraikan majlis anak Abang Jamin. Jadi kita menyantunilah majlis anak bongsunya. Sambil tu kita makan-makan menu-menu kat sini sedap-sedap. Dan lepas tu Cik Anis pun dah sampai ke sini. Jomlah ke Thailand. Menu macam-macam ada. Sini ada abang balik, ada laksa, ada apa lagi? Ya Allah. Ada sate, cucuk, sate, ABC. ABC. Air dia pun sedap. Yang ini sedap. Ada satu pun dah sedap. Semua sedap. Semua sedap. Nah, kerambu dia pun sedap. Kerambu taungge. Lain kali orang Kedah buat kenduri kain macam ni, nanti kita datang lagi. Sedap. Sedap. Ada warna pink, Umi punya warna teal. Lama dah makan kena balik. Itu dia ambil warna pink, tak nak. Ya. Ambil warna biru, yang warna teal tu. Warna biru. Setelah menempuh jam daripada KL ke Kedah, lebih kurang 12 jam, nasib baiklah kita dapat makanan sedap-sedap. Jadi lupa sekejap pasal jam. Dan kita pun meneruskan perjalanan kami ke Thailand. Jom kita tengok apa ada dekat sana. Buat dulu insurans kenderaan. SIM card 27 kat sini ada buat sekali ke dik SIM card dia? Yang ni. Ada kan? Suasana hari ni di sepadan Thailand, dekat Padang Besar, tengah beratur nak melepasi pula custom Thailand. Mudah-mudahan dipermudahkan. Ni first time bawa kereta masuk Thailand ya. Saja nak explore. Sebab kita tak pernah ada pengalaman nak masuk Thailand bawa kereta. Jadi mudah-mudahan dipermudah. Jadi kita ni bukannya berani mati ya, berani pergi ya. Ya saya. Berani pergi? Berani pergi. Kita berani pergi. Kita tengok apa ada kat Thailand lah. Kita masuk mengikuti Padang Besar. Okey, dekat pintu masuk tengah tunggu beratur ni. Suasana dia macam ni. Ni nak buat pemeriksaan ni lah, insurans dan grant kereta semua. Awik Thailand. Immigration Thailand. Okay, kita dah keluar daripada Malaysia ya. Dah masuk ke Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dilarang membuang sampah di sepanjang jalan di ni kawasan ni. Mana option Thailand ni? Okay, kita dah melepasi custom Thailand. Ni dah kat Thailand dah ni. Sebelah ni dah Thailand. Nampak tu signboard dah Thailand. Macam mana baca ni? Tak kerti baca. Oh ada tulisan bahasa Melayu dia. Hatnyai ke kanan. Sado apa tu tak nampak dah signboard dia. Padang Besar ke kiri. Macam tu Dah pergi-pergi pa. Tengok tu bendera Thailand. Tengah tunggu ayah dengan Syahir. Tak siap lagi nak uruskan pasal insurans semua. Banyak pokok getah dekat Thailand. Ni banyak jalan pokok getah.
lama juga, kita tanya orang kampung. Okay. Tengok dah sampai. Ada yang lain dah. Halal. Halal Thailand. Halal. Berilah cepat halal. Ni saya. Nakap. Oh, nakap. Ini saya. Nakap. Oi. Ya. Nakap. Ni beria dah ya, makcik. Ini kan macam Bangla. Malaysia. Okeylah, jom. Bangla. Ui, nakap. Ui, nakap. Duduk dulu kat guys room. Ya. Panas lah. Tu. Tolong juga dia. Di sini. Okey. Ini rating harga hotel dekat Siam Tanah Hotel. Harga dia. Ini. Yang bawah sekali. Satu biru. 500. Kap. Tengok biji jakunnya masuk pakai tam. Tampring. Ya. Jadi terjakun ni sekejap. Kita macam ni ha. Ni muka main apa? Lepas tu bila dah sampai Thailand sibuk pula suruh kita tidur awal. Belum. Pas perjalanan yang agak memanjangkan sampai 24. Memanjangkan? Jom. 822 sini. Cari 822. Jalan. Ya. 16 di sana satu lagi. Ya. Ibu, apa benda tu? Ni. Abang duduk kanan. Ibu ada gajah bu, gajah. Ibu? Ya, cuba tengok. Siapa yang excited sekarang? Allah. Takut. Ya, nampak ni. Assalamualaikum. Wow. Okey. Buka asal. Masuk je lah, masuk. Ibu. Ada balkoni tu. Okey. Tengok ni. Ada batap lah kat sini. Masya Allah. Saya masuk sana. Saya masuk sana. Tengok ni. Kau main ya. Hotel ni. Cantik. Buka lampu. Jangan lari. Ni lah. Batap dekat sini. Besarnya bilik air dia. Ibu. Masya Allah. Luka. Aduh, kau saja nak sakit hati dia. Habis mandi buka tingkap tu pula. Hodoh berangai. Aduh, hai cakap ni. Nak mandi kat sini. Wow. Ibu ada mirror lah. Ada Ni toilet dia. Dekat bawah ni ada night market kan. Kita tengok apa ada dekat bawah nanti. tingkat paling atas tu. Ya. Betul suasana dekat sini ya. Sampai ke pagi dia orang menyanyi. Sampai kita orang ni dah tertidur pun tak tahulah bila masa dia berhenti menyanyi. Tahu-tahu kedai pagi-pagi tu dah tutup. Lepas tu suasana macam kat sini dekat Danok ni waktu malam dia suasananya meriah. Bila waktu pagi tu biasa-biasa je lah. Sepanjang datang ke Thailand ni, apa yang peliknya si Syahir ni, daripada mula masuk Thailand dia sibuk sangat nak mencari 7E. Macam-macam dah 7E ada dekat sana, dekat sekitar Danok ni, depan, belakang, kiri, kanan. 7E saja. Memang Thailand ni kaya dengan 7E katnya. Itulah apa yang saya cari dekat dalam 7E tu adalah antara satunya air dengan burger. Itulah budak-budak muda zaman sekarang. Itu shampoo ke apa? Shower air gel. Aduh. Saya malam ni nak terjun dah lah.
Ya, tengok. Nanti saya ada. Ya. Unik ya. Cantik. Biasa 10 baht. Ya. Boleh lah beli. $89 baht. Ya ke? Ya ke? Special lah. Nak beli ke? Jawab. Body dia special, body dia macam rampung. Masak yang satu, dua masak. Ya, tengok ni ya. Macam orang dekat Thailand macam ni ya. Mesra apa kan? Dia pun macam banyak kan? Waju beli kan? Sana lah. Dia macam apa? Yo, cakap. Okey, saya kat sini nak mencari mi angkam. Tengok tu mi angkam saya dah dapat. Oh, mi angkam. Oh, sudah. Datang ke Thailand kita cari ni. Mi angkam. Tahan berapa hari ni? Esok tahan lagi kan? Okey. Berapa semua? Go. Ya. Berapa baht? Tiga ni dari tadi kalau nak beli makan ke beli barang ke kan. 300 baht berapa ringgit? Rasa macam dah ribu-ribu ambil ke. 300 baht. Nilai tu. Dia jadi ekor kedekut tiba-tiba Aduh. Dia rasa duit dia macam ribu-ribu dah habis. Ya, lauk dia datang satu-satu. Sampai Cik Lee dah tak tahan, dikorek. Dah tak nyampa Tom yam tak sampai lagi dia dah ni. Di Thailand. Okey, satu-satu lauk dia datang. Lepas tu sayur pula datang. Tom yam belum? Tom yam Tadi order ni je kan? Order dengan tom yam je kan? Tom yam. Tom yam Thailand. Sebab ini signature dia. Bila signature dia terlambat sikit lah. Okay bu, second time masuk 7E. 30 baht. 30 baht bersamaan RM1 apa? 1 baht bersamaan RM3.9. RM3? Tadi RM1.30 kan? RM3.9. Tak balik lah. Tu RM2.60. Nampak terlampak. Ibu? Duduk sini je, lama gini. Assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita berada di Danok, Thailand. Doakan semoga perjalanan kami ke Hat Nhai,
kejap lagi dipermudah dan urusannya berjalan dengan lancar seperti yang kita rancangkan, dan semoga Allah mendorong hati kita untuk ke tempat-tempat yang mungkin kita rasa tempat-tempat tu yang kita memang tak pernah sampai lagi. Jadi minta Allah bagi petunjuk kat mana tempat-tempat menarik dekat sepanjang berada di Thailand ni. Nasi lemak dia 20 baht. 20 baht bersamaan dengan RM2.60. Ini kedai dia. Ibu, kita buat lagi training calculation. Tutuplah Adi. Nanti dia tengah tengok ni. Calculation duit mata wang baht Thailand. Okay, kalau 250 baht berapa? 250 baht. Okey, kalau 100 baht tadi RM13. 13 kali 2 dah RM26. 26 campur dengan RM50 kan? 26 campur naring 32 lebih tu. RM32.50. Ya. Yalah. Betul lah. Betul lah tu. Selesai pagi di danau. Tengok ni lah, wayar dia berselirat-selirat lah. Tengok tu. Oi. Ui, nakap. Sikit nakap. Otai. Dah lambat betul dia. Otai. Dengan lagu Thailand. Tengok ni lah kabel dia sepanjang jalan di sini. Okay, jumpa kat Malaysia macam ni ya. Tuk. Oh, sini banyak tuk. Yai. Okay. Soklah. Mana besar ke kiri. Ni kalau kita nampak ni dulu. Masuk sini bu malam. Ni aku terima ni kan. Jalan lah. Apa dong berhenti lah? Jam kot kat depan. Sadau. Ni Sadau lah. Sadau. Kalau kita dari sini masuk kanan. Okay, semalam kita masuk daripada sini ke kanan dan kita ke Hat Nyai patutnya ke kiri. Tapi tak apalah sebab kita nak tengok danau tu macam mana. Okay, dah dapat tahu dah suasana kat danau tu macam mana. Lepas tu kita pula nak tengok suasana dekat Hat Nyai. Wow, menarik ya. Tengok ini, ni apa, tempat apa ni? Sado. Bila kita sebut Sado ni macam orang Sado, badan Sado gitu ya. Sadau. Oh, ni dia punya kilang kilang apa tu? Ha? Baru pukul 8 ni lah. 8 Malaysia lah tapi. Malaysia lah 9. Ni tiba kita macam konvoy ya. Bandar Syarwi. Ada 2 biji ke depan ni. Boleh lihatnya. Rekod. Honda lagi. Highway Police. Plus macam kira plus lah kan. Di bandar ni lah ya. Klong Pai. Mana Komplain? Komplain. Kampung lama bang. Dia motor Klong Pai. Dah sampai ke? Kita lalu atas jalan kereta api. Dia buat je. Biasa-biasa dia ada penutup dia ya. Tu. Seru jaga. Kalau ada kereta api sampai. Tutup aja kan. Getah. Sini banyak pakai Honda. Dia. Dah jauh dah kat sana. Cuba lori tu. Oh, Mana? tu belah kanan. Sambung lori. Harimau Melaya ada kat sini. Harimau. Harimau lah dalam tu. Harimau ya. Hi handsome. Ya, Sentral Hat Nyai. Sampai lah. Dah sampai dah ni. Ni ada kan? Mak K-pop.
Tu ada nama dia tu. Baca. Apa nama dia ni? Tak tahu. Dia tak nampak. Tulisan dia halus sangat, tak nampak. Awanza dekat Thailand. Awanza Thailand. Welcome to Songkhla. Samila Beach. Dia Songkhla. Samila Beach. Ni macam-macam dia jual makanan. Atau ada Pak Haji makan kat situ. Oh, Pak Haji makan. Okey, kita boleh makan. Oi, macam-macam lah. Bestnya. Oh, menarik. Ha? Ada masjid? Okey lah. Sampai pantai tu. Menarik kat sini. Roti Punggol. Mana kita kat sini macam lagi ramai lah orang Islam. Nasi So, berangkat. ya, ikan dijual ikan murah ke apa tu? Oi. Dah nampak pantai. Oi. Apa tadi pantai apa ni? Samila Beach. Samila Beach. Pantai Samila. Okey. Saya? Hello, sampai dah. Kakak Mika. Samila Beach lagi ni. Tutup handphone ni. Betul lah. Tak terus lagi. Okey, dah sampai kat pantai Samila Beach. Jalan-jalannya ya. Samila Beach. Samila Beach. Untuk campsite. Kita makan. Cantik pantai dia. Macam mendekat apa tu tadi? Dekat yang kat Kelantan tu apa nama dia pantai tu? Pantai mana ni? Sana sini ada 7E. Thailand kaya dengan 7E Dulu tu. Saya ni. Zahid dah ke pantai. Kita ke pantai. Tengok pantai dekat Songkhla. Apa nama? Samila Beach. Samila Beach. Samila Beach dekat Songkhla. Nampaknya saya nak join lah dengan makcik-makcik Thailand. Tu ramai makcik-makcik Thailand kat sana. Agak-agak dia boleh tak cakap bahasa Melayu. Jom. Hai. Jangan abu. Malu. Okay, saya kira-kira fokus ya. Belakang tu. Songkhla. View laut dia cantik sangat je kat sini. Tengok tu. Pantai dia bersih. Kan? Smoking area lah. Patut ayah hisap beria ni. 3, 4, 5. 5 ya. Ayah jangan. Johnny. Tak ada. Tidak. Malah layan lah. Okey. Pakcik Onda dah sampai ke Thailand. Tengah jalan-jalan. Depan kita orang ular lalu. Ular hijau. Melompat kijang sekejap. Okey ya. Cantik sangat dah pantai dia. Bersih pantai dia. Kita tengok sini belakang. Tu dia. Dia penat memandu. Penat memandu. Jom. Kita jalan-jalan. Kita tengok apa ada dekat pantai Samila Beach. Bersih lah pantai dia. Cantik sangat. Wow, kita akan nampak ikan duyung ya. Ikan duyung dah disumpah menjadi batu. Okay.
Comel lah. Kita disambut oleh Cik Brown. Kenal dia. Aus ni. Tuan dia. Ya, tu cang dia comelnya, tu cang dia. Ada ikan duyung kat sana. Okey. Saya naik kuda. Okay, kuda aku lari gagah berani. Tu Muhammad Syafiq. Nak naik kuda. Sekali-sekali kita belanja dia. Wah, tak apa. Lari kan lari ya kuda ni. Ha? Kalau ayah bawa lari kuda ni. Ayo bawa lah. Bawa baju. Berak pun kena gunting tak boleh sepah-sepah berak. Dia panggil apa? Laju. Tengok anak kita apa dah jadi. Ini ni Saya tak nak ketuk orang kaki dia tu. Dekat perut. Suruh kiri. Ha. Lari. Lin. Cahaya, iha gitu. Cahaya, iha gitu. Nampak? Tengok tu baru best Cahaya. Cahaya ni. Pakai ni. Ketuk. Perut dia baru dia jalan. Stop. Tarik. Stop. Gambar. Nak gambar ke apa? Jap. Kuda lari gagah berani. Teng. Bayo. Sebab saya abang. Sebelum dia? Ni ke? Abau ke apa? Ampau. Ya. Dia dah takut dia. Dia jernihnya macam nak terjun. Tengok tu. Bersih. Tiada kekotoran. Tengok tu. Masya Allah. Fatmai. Cantik. Fatmai. Jom kita ke Songkla. Tu tengoklah ada souvenir ke. Kita tengok kat tu kan Songkla.
Oh ni lah bomba. Udara Diraja Thailand. Okey lah, sikit-sikit kita dah mula pandai sikit cakap bahasa Thailand. Anda kira duit Thailand pun dah kira okey lah. Sehari ada perubahan, ada apa, benda baru yang kita belajar. Ya, jalan. Ni nakap. Nakap. Nak mati cepat kan dia, oi. Boleh lari dia. Lintas putih kucing. Sawa dikap, kapal terbang pun pakai dikap. Ajai Airbus. Pam minyak dekat Thailand. Macam-macam pam minyak Iya ke? Getah saja kanan kiri. Dia bawa jalan kampung. Tadi dah terlepas dah ada orang jual buah salak. Ini jalan Talak Klong Nang dan ke kanan Banbury. Apa benda? Kalau tu berhenti. Berhenti. Okey, so kita nak ke kanan ya. Kiri oh. Dia. Dia. Ha. Oh, sampai lah. Okey, negeri Dah kuat. masuk dah ke? Sabar. Terus jap ya. Jalan depan sikit. Masuk. Dah masuk dah ke? Tak, saya nak tengok lagi. Ha? Muka pun dah letih dah lunyai dah. Apa lagi dah ada orang cari tu. Dia orang nak membeli apa dekat kedai runcit ni sebelum keluar daripada sepadan. Sebentar. Allah Akbar. Bahayalah saya berada di negara orang. Kalau Bukit Kayu Hitam ramai orang keluar ni. Mana tadi? Okey kan? Okey, kita nak balik dah. Kita masuk balik ke ni custom Thailand. Okey, kita beratur dulu ya untuk pemeriksaan di custom Thailand sebelum lepas ke custom Malaysia pula, immigration Malaysia. Nak check dulu. Welcome to Malaysia. Kita dah balik. Okay, bye-bye Thailand. Kita jumpa lagi. Okay, ni sepadan Malaysia dan Thailand. Saya nak nangis. Mana ni? Saya nak nangis. Terus masuk kanan ni. Ikut dia dah. Terus je. Oh ni. Macam-macam ni apa benda ni? Kenderaan apa ni? Kereta dan motosikal. Bas dan ride ke Malaysia. Dah macam bentuk dia. Okay, kita nak masuk pula ke Padang Besar Immigration Malaysia ya. Alhamdulillah, semoga dipermudah. Nak buat pemeriksaan pula barang-barang apa yang kita bawa. Akan cek kat sini. Alhamdulillah dah siap ya. Unit pemeriksaan daripada custom Malaysia. Boleh kita balik. PPG ada, custom ada, immigration ada. Okay, nanti next time kita datang lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan peluang untuk kita cuti-cuti di Thailand.